Walaupun kita merasakan bahawa peluang ke tanah suci ini hadiah hasil daripada usaha, kesungguhan dan disiplin simpanan duit kita, namun hakikat sebenar adalah kita ini dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tetamu Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-ghazi fi sabilillah wal haj wal mu'tamir wafdullah da'ahum fa'ajabuh wa sa'aluh fa'a'tahum." Maksudnya orang yang berjihad pada jalan Allah, orang yang menunaikan ibadat haji dan orang yang menunaikan ibadat umrah adalah tetamu Allah. Allah memanggil mereka, kemudian mereka memenuhi panggilan itu. Sehingga jika mereka memohon kepada Allah, Allah akan memberinya. Apabila kita menyedari perjalanan ke tanah suci sebagai tetamu Allah, maka cara dan bagaimana kita mengisi tempoh lebih sebulan di tanah suci tentu sekali berbeza dengan perjalanan kita ke tempat-tempat lain. Oleh sebab itu, ibadat haji adalah musim teragung dalam diri setiap orang yang beriman untuk melatih dan berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mendapat taqwa Allah Subhanahu wa taala. Berada di tanah suci bersama-sama jutaan manusia menggambarkan suatu kesukaran yang kita akan hadapi sebagai suatu ujian. Hadapilah setiap ujian ketika berada di sana dengan penuh kesabaran. Anggaplah semua jemaah haji sebagai ahli keluarga kita belaka. Saling tolong-menolong antara sesama jemaah ketika dia perlukan. Dan sebenarnya itulah antara matlamat serta hikmah ibadat haji untuk menyuburkan persaudaraan antara sesama umat Islam. Dan ini amat penting. Dan Islam mengajar bahawa unsur akhaka zaliman atau mazluman. Rasulullah bersabda, kamu kena tolong saudara kamu sama ada yang zalim ataupun yang dizalimi. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau tolong orang yang dizalimi ini kami faham. Tolong orang zalim macam mana? Tajurruhu atau tamna'uhu minaz zulmi fa inna dhalika nasruka iyyahu. Cara tolong orang zalim, kamu halang dia daripada dia melakukan kezaliman. Itu makna kamu tolong dia. InsyaAllah kesempurnaan haji dapat kita capai dan semua bakal jemaah haji mengipikan haji yang mabrur. Untuk beroleh ganjaran haji yang mabrur itu memerlukan usaha yang bersungguh-sungguh kerana pengajarannya, kerana ganjarannya bukan kecil tetapi dikurniakan ganjaran syurga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan yang lain kecuali balasan syurga. Kerajaan Negeri Kelantan sentiasa prihatin mengenai pengurusan jemaah haji dari negeri Kelantan. Kerajaan negeri memberikan sepenuh kerjasama dengan pihak tabung haji, termasuklah dalam bentuk sokongan keuangan bagi memastikan pengurusan perjalanan jemaah haji dari Kelantan diuruskan dengan sempurna. Sepanjang perjalanan dari tanah air hingga ke tanah suci, segala urusan para jemaah telah diuruskan dengan begitu baik oleh lembaga tabung haji. Kita tidak perlu berasa bimbang kerana tabung haji telah terbukti cemerlang dan diiktiraf di peringkat antarabangsa dalam pengurusan jemaah haji. Saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak tabung haji atas komitmen, kecekapan dan dedikasi yang diberikan dalam memastikan kebajikan serta kelancaran ibadat para jemaah haji kita. Saya dan seluruh rakyat negeri Kelantan mendoakan agar urusan semua jemaah haji dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta dapat menunaikan ibadat dengan sempurna, tenang dan selamat, seterusnya dikurniakan haji yang mabrur insya-Allah.